Ini bukan tempat buang sampah. Ini bukan tempat buang sampah. Ini bukan tempat buang sampah. Sebuah rakaman tular di media sosial memaparkan tindakan seorang individu yang menegur dua lelaki kerana membuang sampah di tepi jalan. Kejadian itu difahamkan berlaku di kawasan Ceras baru-baru ini. Dalam rakaman berkenaan, lelaki tersebut dilihat menghampiri dua individu yang didakwa membuang sampah sebelum menegur perbuatan berkenaan dengan nada tenang. Beliau turut menjelaskan bahawa perbuatan membuang sampah sesuka hati bukan sahaja mencemarkan pemandangan, tetapi juga menjejaskan kebersihan awam. Tindakan berani individu itu menerima pelbagai reaksi daripada orang ramai di media sosial. Rata-rata warganet memuji keberanian lelaki tersebut kerana berani menegur demi menjaga kebersihan persekitaran. Dalam masa sama, orang ramai disarankan agar menjadikan kejadian ini sebagai pengajaran supaya lebih bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan kawasan awam. Sikap prihatin seperti ini wajar dijadikan contoh untuk mewujudkan persekitaran yang lebih bersih dan harmoni. Ini bukan tempat buang sampah. 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 Tak boleh, ini bukan tempat buang sampah bang. Abang kena cari tempat buang sampah betul-betul. Ini pun kita orang dah komplain ni. Tak boleh, tempat kena faham. Tempat tepi jalan memang tak boleh buang sampah bang. Kena abang kena cari tempat buang sampah. Construction patutnya dia kena ada roro, dia boleh buang. Ini kalau buang sampah sini tak apalah bang. Saya abang teruskan, saya ambil dah gambar juga.